Cerita Si Tanggang Anak Derhaka. Si Tanggang ialah seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya. Dia bercita-cita besar untuk menjadi kaya dan berjaya. Si Tanggang merantau ke kota. Dengan usaha dan nasib baik, dia menjadi seorang yang kaya dan dihormati. Suatu hari, ibunya datang untuk bertemu Tanggang. Namun Tanggang malu mengaku bahawa wanita tua itu ialah ibunya. Tanggang menolak ibunya dengan kasar. Dia tidak mahu orang tahu asal-usulnya yang miskin. Dengan hati yang hancur, ibunya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku bersumpah, hukumlah anak derhaka ini dengan adil. Tiba-tiba, kapal Tanggang dan Tanggang bertukar menjadi batu besar. Batu besar ini mengingatkan semua penduduk supaya jangan derhaka kepada ibu bapa. Cerita ini mengajar kita bahawa derhaka kepada ibu bapa membawa padah.